Saban tahun menjelang putusan SPM, Ketua Pengarah Pendidikan pasti akan memaparkan data dan juga gambar raja tentang pencapaian pelajar bagi setiap subjek. Dalam kategori terbaik iaitu cemerlang, A+, A dan A-, ini tergolong sebagai A. Sudah pastinya mengikut format yang sama untuk sekian lama. Tapi peliknya, tiba-tiba A- tidak lagi merupakan sebahagian daripada grade cemerlang A. Kenapa? A- bukan A. Ini pengumuman terbaru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Logik ke ni? Dalam video ini, saya tidak mahu membuat tuduhan sembrono. Tetapi saya ada soalan dan cadangan kepada pihak yang berkenaan. Soalan ini adalah berkenaan tentang perubahan ad hoc kepada dasar kerajaan yang sekiranya benar dan sahih bakal mengecewakan ramai rakyat Malaysia. Pada 30 April tahun ini, KPM telah mengeluarkan satu perkeliling dan turut disahkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan YB Wong Kar-Wong dalam Facebook beliau, di mana hanya pelajar yang mendapat keputusan 10A dengan skor A campur dan A sahaja, tanpa A- dalam semua pelajaran akan menerima tawaran automatik untuk menyertai program matrikulasi bagi sesi 2025 dan 2026. Ini satu perubahan daripada dasar kerajaan sejak 2024 yang tidak dijangka, di mana pelajar yang mendapat 10A dalam SPM akan ditawarkan tempat di matrikulasi secara automatik tak kira bangsa dan latar belakang. Ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada tahun lalu. Akan tetapi, mengikut bahagian matrikulasi KPM, bagi pengambilan tahun ini, hanya keputusan merangkumi 10A+ dan A yang akan ditawarkan tempat di matrikulasi secara automatik. Ganjil. Kenapa begitu? Ini juga bermaksud A- bukan lagi dikira sebagai kategori grade A. Soalan saya kepada pihak KPM, kenapa A- bagi SPM bukan lagi dikira sebagai kategori grade A? Adakah perubahan ini telah disetujui oleh Kabinet dan hanya untuk tujuan tawaran automatik ke matrikulasi sahaja ke? Tahun lalu, kalau dapat keputusan 5A+, 2A, 3A- dianggap 10A. Tahun ni, keputusan yang sama, 5A+, 2A dan 3A- dianggap 7A. Apa ni? Jadi, Wika Siong nak habak di sini. KPM telah mengecewakan ramai pelajar dan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Pelajar cemerlang Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau dan juga orang asli dan juga orang daripada Sabah, Sarawak, semua terjejas dan kecewa kerana A- tidak lagi tergolong di dalam kategori grade A. Kenapa? Pertama, ia berkaitan konsistensi dasar kerajaan. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Kerajaan telah mengumumkan sebelum ini bahawa pelajar yang dapat 10A yang berangkumi A+, A dan A- akan diberikan tawaran matrikulasi secara automatik. Ini janjinya. Sekarang, selepas pelajar-pelajar telah mendapat keputusan SPM 2024 dan mereka telah memohon keputusan pun telah diketahui, KPM alihkan tiang gol atau shifting the goalpost pula dengan kata A- bukan lagi A. Ibarat dalam permainan badminton. Katanya, winning point atau mata kemenangan adalah 15 mata. 15 mata. Seorang pemain badminton telah memperoleh 15 mata dan sudah meraih kemenangan mengikut format asal. Tiba-tiba pihak penganjur tukar format pula, kata mata kemenangan adalah 21, bukannya 15. Adakah ini adil kepada pemain tersebut? Apakah perasaan beliau? Nak tukar format beritahu awal-awal. Dalam piawaian KPM, tertera dengan jelas, A+ didefinisi sebagai cemerlang tertinggi. A adalah cemerlang tinggi dan A- adalah cemerlang. Jadi ketiga-tiga adalah dalam kategori grade cemerlang. Sekarang, A- bukan lagi dalam kategori grade cemerlang. Saya nak tanya, maksudnya apa? Cemerlang bukan lagi cemerlang? Kedua, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada sebuah negara yang membuat perbezaan atau mengasingkan A+ dan A daripada A-. Mengikut keadaan yang berbeza-beza, sama ada dalam kategori A atau tidak. Di mana air muka lembaga peperiksaan Malaysia nak diletak? Kalau syaratnya 10A, maka grade A+, A dan A- harus diambil kira dalam kategori grade A. Ini common sense dan telah lama diperakui dan diterima dunia. Kalau A- bukan dalam kategori grade A, maka ia dalam kategori apa? B atau C? B, C. Ini grade lain tau, kepujian. Boleh saya tanya sikit? Apa pendirian Lembaga Peperiksaan Malaysia? Kebetulan lembaga peperiksaan ini di bawah KPM. Ketiga, keadilan untuk rakyat Malaysia. Katakan ada dua orang adik-beradik. Seorang mengambil SPM tahun 2023, seorang lagi menduduki SPM pada tahun 2024. Kedua-dua kakak dan adik mendapat keputusan sama. 9A+ dan 1A- dalam SPM. Cumanya, tahun yang berbeza. Kakak dapat tawaran automatik, tetapi si adik tak dapat secara automatik. Adakah ini adil kepada adik yang mencapai keputusan yang sama, sama-sama hebat dengan harapan yang sama seperti kakaknya? YB Timbalan Menteri Pendidikan, sila jawab. Keempat, adakah dasar ini hanya secara ad hoc untuk tahun 2025 dalam konteks pengambilan matrikulasi sahaja? Ataupun secara konsisten untuk semua? Tahun depan macam mana? Pemenang beasiswa JPA macam mana?
Ini semua pertanyaan yang relevan. Di sini saya ingin menyeru kepada kerajaan. Jangan buat keputusan pentadbiran ad hoc sebegini. Shifting the goalpost setelah rakyat telah menaruh harapan dalam dasar yang telah dijanjikan. Kedua, konsisten dalam dasar sebegini. Sebarang pertukaran dasar, contohnya, buang A- daripada kategori A, tak kisah matrikulasi atau JPA, janganlah buat secara retrospektif. Tetapi mengumumkan sebelum pelajar mengambil peperiksaan. Bukan selepas mereka mendapat keputusan. Tolonglah, ini bukan untuk Wee Ka Siong, tapi untuk anak-anak kita, masa depan mereka.